air yang mengalir tenang sering menyimpan rahsia yang mempesona dan penuh makna. Dalam pelbagai tradisi kuno, sungai dan tasik dipercayai menjadi tempat pertemuan antara dunia manusia dan alam gaib yang sukar difahami. Ada kisah tentang sungai yang mampu menghapus ingatan sesiapa sahaja yang minum airnya, seperti yang diceritakan tentang Sungai Lethe di dunia purba, di mana airnya membawa lupa dan ketenangan abadi. Di pelosok lain, tasik yang kelihatan sunyi dan tenang dikatakan menjadi tempat tinggal makhluk luar biasa, seperti putri air yang muncul bila malam menjelang, membawa pesan rahsia dan keajaiban. Di Asia Tenggara, terdapat cerita tentang sungai yang mampu mengubah nasib seseorang, di mana sesiapa yang mandi di situ dipercayai akan mendapat tuah atau perlindungan daripada bala dan malapetaka. Setiap arus dan riak air membawa pesan yang tidak dapat didengar oleh telinga biasa, seolah-olah air itu sendiri menyimpan suara dunia lain. Malah, ada yang percaya air sungai dan tasik boleh menjadi perantara untuk menyampaikan hasrat atau permintaan manusia kepada kuasa yang tidak kelihatan, menjadikan air sebagai jambatan antara dua alam. Kisah-kisah ini membuktikan bahawa air bukan sekadar unsur semula jadi, tetapi juga jendela ke dunia penuh keajaiban dan misteri yang terus memikat hati manusia sepanjang zaman.